Ini merupakan partition board. Apakah perbezaan partition board dan juga cement board? Okay guys, oleh kerana permintaan orang ramai, bang, apa beza partition board dan cement board? Bagaimana pula dengan kos? Beza antara partition board dan juga cement board. Cement board berat lagi bang. Gypsum board ni kalau abang tumbuk je pun dah boleh berlubang. Partition board 9mm, cement board 9mm. Kedua-duanya bersaizkan 4 kaki kali 8 kaki tinggi. Partition board ataupun gypsum board ni tidak sesuai untuk kegunaan outdoor ataupun ruangan yang basah. Kalau cement board, korang boleh pasang tile lagi tau. Tapi gypsum board ni tak boleh sama sekali. Korang boleh nampak cement board pun saiz yang sama, 4 kaki kali 8 kaki. Besi nak tampung partition board pun berbeza dengan cement board. Partition board ni guna metal stud je dah boleh. Kalau cement board boleh tu boleh, tapi goyang mat. Oh iya, partition board ni ada juga yang jadikan ceiling. Jap, lagi satu. Harga cement board pun lebih mahal. Moga bermanfaat.